Malaysia adalah peneraju kepada pengeluaran sijil halal. Kilang di dalam ni. Buat produk apa? Buat baju. Baju. Okay. Ekspor tak? Belum lagi. Ni apa? Biskut kering. Oh, zit. Yang itu. Jualan berapa setahun? So dalam 500,000 ke atas lah. Okey lah. Alhamdulillah. Produk minuman Oh, ya ke? campurannya. Okey. Bertambah untuk dengan kita, Tan Sri. Oh, okey. Terima kasih. Bapak Sri. Boleh tak? Tapi bangku bercerah. Jaga color. Bapak rempah. Buat rempah. Rempah apa? Rempah kari macam-macam. Ya ke? 70 tahun lah. Okey, tanya. Ada produk apa? Slipper. Oh, bagus ah. Macam tu bagus. Non food produk apa? Nasi kandar. Oh, nasi kandar.